Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alik. Alright gang, untuk video pada kali ni aku nak buat reaction game final MFL Challenge Cup. Buat pertama kali ni, aku nak react game Piala Cabaran. Sebelum ni tak pernah buat lagi gang. Tahu-tahu dah sampai final lah. Penang bertemu dengan pasukan Sabah. Kedua-dua pasukan main dekat Liga Super. Penang nombor 9, Sabah nombor 10 sekarang ni. So, boleh aku katakan kedua-dua pasukan kekuatan dia lebih kurang sama. Seimbang lah gang, seimbang lah. Sebelum aku turunkan video ni lebih jauh lagi, aku nak tanya korang lah, korang layan ke tak game Piala Cabaran ni geng, MFL Challenge Cup ni? Sebab aku rasa macam kurang sambutan lah, kan? Betul tak? So, keputusan penuh perlawanan, seri 1 sama. Pasukan Sabah comeback lah last minute. Pedih mat. Tapi ada second leg lagi. Belum tahu siapa yang champion lagi geng. Tanpa melengahkan masa lagi, jomlah kita layan sama-sama pertemuan di antara pasukan Penang bertemu dengan pasukan Sabah. Okey, ini dia pertemuan di antara pasukan Penang bertemu dengan pasukan Sabah. Kalau ada korang yang tertunggu watch along game final ni, semalam aku tak dapat nak buat. Open house banyak sangat kan. Balik-balik aku sempat tengok second half. First half tu aku tak tengok tapi first half tu memang kosong-kosong lagi lah. Juan Torres Garrido tidak menurunkan bekas pemain Penang FC. Dylan Westenhall gang. Peluang dan perempatan yang pertama dalam perlawanan akhir ini yang berjaya dilakukan oleh Westenhall, pemain terbaik untuk Penang FC dalam tempoh 3 musim yang terakhir. Baik. Bermain dalam final Piala AFF. Sampai kampung cuma. Satu tandukan dari Penang terus menyerang nampaknya. Geng, nampak ramai penyokong-penyokong dekat belakang ni geng. Pemain yang paling tinggi di belakang biarpun dicabar oleh So maknanya final yang tak mengecewakan lah geng. Tolakan baik. Peluang di sini. Oh lomak selu. Kali yang pertama diuji. Nampak meriah dekat Stadium Bandaraya Pulau Pinang ni. Dorongan penyokong-penyokong Penang ambil kesempatan untuk menyaksikan game final. Final bos. Lebih kepada fokus. Dicuri dari belakang. Nampak tak ramai geng. Ni efek tim negeri macam ni lah geng. Kalau final confirm lah ramai kan. At least tak kisahlah dia bangsa final ke apa kan. Time ni lah kita nak turun beramai-ramai, nak tengok stadium tu meriah kan. Mantap. Tu sebab aku cakap tadi, final yang tak mengecewakan lah. Ramai penyokong-penyokong yang turun lah. Walaupun Piala Cabaran ni kurang dapat sambutan. Serangan yang dilancarkan dari Penang datang lagi mat. Westenhall berdepan dengan Dominic Tan mencari ruang. Sasar. Tindakan yang bijak, tetapi Penang lawan Sabah harus berikan dua kredit kepada tim Dominic Tan negeri. sebab dia tenang, dia tunggu saja, dia tak masuk habis weh. Ya. Dia ubah sedikit kedudukan badan untuk membuat blocking. Dia orang ada je kan sebenarnya, penyokong-penyokong ni ada. Uncle Lim Kam Chun. Semuanya terbabit bola sepak. Okey, dah separuh masa kedua geng. Dylan. Peluang kali ini. Rembatan kaki kirinya. Dari tadi dia tak dapat nak shoot betul-betul bagi tau. Betul-betul dia bagi tau. Dah berapa kali tadi bola dia slow geng. Dylan. Dapat diselamatkan baik oleh Damien. Jatuhan yang betul di sebelah kanan. Nampak Penang lagi agresif lagi. Serius cakap. Daripada segi serangan-serangan lah. Lihat Firdaus dapat lihat syok lah tengok game ni. Aku tengok separuh masa kedua. Lebih menarik, terima bola kaki kanan dan menukar untuk melakukan masing-masing menyerang kan. Kiri. Tu dia. Okey, cantik. Dylan. Satu rembatan, gol. Teknik Akhirnya yang geng. terbaik Akhirnya dari serangan demi serangan pasukan Penang barulah bergema. Minit ke-70 baru berhasil. Gol yang dicari. Kalau korang tengok, nampak jaringan ni simple goal je geng. Obilo hantar bola jauh terus, cantik bola tu ngam-ngam. Kalau kau perasan, Dylan sikit pun tak tahan bola tu dulu. Sampai bola tu jatuh, bam dekat padang, dan dia terus melepaskan satu rembatan. Nampak simple tapi sebenarnya susah nak menghasilkan gol macam ni. Kena ada teknik yang betul lah.
Mantap. Cari akhirnya tiba. Bersu kan. Bersu kan. Bergema sadu pada raya kan. The best Vibe macam ni, dia tak Aisyah. tahan bola Serius tu. cakap. Dia melepaskan satu Nampak? rempatan. Antaran terus, daripada Frade Obilo Larian. dari bahagian bawah. Bola bam. Apabila Second lantunan bam. bola tu berlaku Terus. ni, kita dah dapat lihat dah bahawa jaringan Bola ada tahan akan pun tak ada dilakukan kan. Tak tahan bola Wilson langsung. Hall. Nampak? Dia Ada tunggu. teknik Boom. baik, timing. Kemudian lantunan timing bola tu lagi daripada satu. Obilo tu cukup Timing dia- menarik di timing dia belakang betul lah. pertahanan. Bam. Damian juga tidak keluar. Separuh kawasan padang untuk menutup ruang. Mabit. Sabah pula. Satu set. Itu Oh. peluang dan percubaan Volley, terbaik dari Sabah yang dilepaskan Balekanos. oleh Balekanos. Balekanos. Efek Farhan Roslan masuk tu kan. Memberanikan diri kat situ. Betul lah. Set Nampak daripada Jerome ada ni kan. Dan ini rembatan tepat daripada sudut. Sikit volley lagi ni. Mat. Oh, dia meneruskan lariannya. Tolakkan ke tengah. Apakah terkena? Hujung-hujung ni Sabah cuba comeback untuk cari gol penyamaan geng. Tangan. Inilah kedudukannya. Alamak. Melantun-lantun di antara Ni kena tangan ni. Bola kena tangan yang ni. Bruno. Stefano Bruno. Ya, cuma kita tak dapat lihat Oh, yang ni terhalang. Ya. Ada checking. Ini dia. Okey. Dia Sudut yang lebih lebih kepada ni lah geng. Ball to hand lah. Penalti tak diberikan geng. Tangan Stefano Bruno bergerak. Betul. Dan Memang bola tu dia rembat terus pergi ke tangan tu, kawasan Ini posisi daripada pandangan tangan. referee lah. Cuma nak Ball buat to pengesahan hand. sama ada dia keputusan Sebab yang tu lah lebih penalti kepada ni dia tak beri. Dia tak tepat bagi lah. atas rematan Jeffrey Chu ke arah tangan ataupun ada lantunan bola. Ini adalah keputusan yang besar yang bakal dilakukan. No Tidak. penalti geng. Itulah keputusannya. Dah pun dilakukan dan Jeffrey melakukan percubaan. Ya geng. Ya. Dah balik. Dan Jeffrey melakukan percubaan. Offside di situ. Hah? Penalti. Penalti. Penalti geng. Kali ini baru ada penalti. Offside diberikan tetap. Minit-minit akhir di masa tambahan. Dah nak tiup sikit lagi je. Wishay penamat tu. Adakah sebab Penang dok bakar bunga api awal sangat? Dok bakar bunga api memberikan semangat untuk pasukan Sabah comeback. Wih, tak ada rezeki. Serius cakap tak ada rezeki geng. What a drama. Penghujung Patut dah saingan menang ketika satu ini. gol lah ni. Betul. Nak Ada orang kata dua apa situasi kelebihan yang nak mungkin bawa sama pergi ada ke kita Sabah pula ada kat Likas offside nanti. ataupun rebuah daripada Ramadan. Ke atas Gabriel Perez. Leg tackle geng. Gabriel Ada Perez sedikit berdepan kekasaran. dengan Ramdan Hamid. Satu sama. Musnah harapan Penang geng. Aduh. 16 Pedih pemain je. saja yang dibawa. Walaupun ada sedikit lag, pedih je. Patut Peserta kau ada dengan bawa ratusan satu jaringan penyokong untuk kau bawa dan dekat sama-sama Likas untuk nanti memberikan kan. support dan juga sokongan. Satu sama. Teknik Gabriel penalti. Kaki kiri. tenang. Gabriel Rembatan Perez. di sebelah kiri Ramadan. Ditumbuk oleh Damian. Hanya Ini sampai cuba comeback balik, main pertahanan di seberang sana Izzat. Dan akhirnya Still dikeluarkan oleh pertahanan Sabah. Tak habis Yang lagi. diketuai tak habis oleh lagi. Dominic Tan Dan itu dia. Tamat. What a game. Untuk Challenge Cup. Game ni Final rancak yang geng. pertama. Sesuai yang diperkatakan final tu. Pasukan Memang Penang. rancak game final ni. Merasakan Game, bahawa ada MFL kemenangan dapat Challenge Cup. dicatatkan mereka. Tapi terpaksa Satu angkuh. sama. Namun Alright. Tamat perlawanan. Aduh. Sayang lah Mat. Sayang buat pasukan Penang. Kena-kenalah last minute macam tu. Aku dah banyak kali merasa lah. Memang pedih Mat. Memang sakit Mat. Serius cakap. Tapi itu bukan bermakna yang Penang belum tewas lagi lah. Masih ada perlawanan yang kedua. Final MFL Challenge Cup ni final ada 2 kali Ada game home, ada game away. So lepas ni Penang akan bertandang ke Likas pula.
Kelebihan nampak lebih kepada pasukan Sabah lah. Sabah selaku tuan rumah. Tapi sebelum tu aku ada banyak lah baca-baca dekat komen-komen apa semua kan. Banyak yang mengatakan kali ni Penang akan champion, geng. Tapi kalau kita tengok daripada perlawanan ni kan, nampak Penang lebih agresif lagi Cuma diorang kena lebih tajam dekat bahagian hadapan tu. Itu je. Kalau kata nak menang nak champion untuk MFL Challenge Cup ni, pasukan Sabah, macam aku cakap tadi ujung-ujung minit permainan tu tiba-tiba semangat dapat balik tau. Kan? Efek daripada bunga api tu kot. Bakar bunga api kan. Meriah bunga api kan. Bagi semangat kan. Mana tahu So kan, korang rasa game yang kedua nanti dekat Likas, siapa yang akan champion, geng? Sebab kedua-dua pasukan ni macam aku cakap awal-awal tadi nampak kekuatan masing-masing lebih kurang seimbang, sama. Susah korang nak jangka Penang boleh champion, Sabah pun boleh champion. Korang rasa siapa, geng? Ini kalilah siapa? Penang ke Sabah? Sabah pun dah 2 kali ni masuk final untuk season kali ni je. Satu kali yang first final Piala FA, kali ni final Piala MFL MFL Challenge Cup. Padu pasukan Sabah ni kan. Adakah kali ini Sabah akan champion, geng? Angkat piala. Dah kali kedua pergi final kan, takkan nak terlepas piala lagi, betul tak? So korang komen tengok siapa yang akan champion untuk MFL Challenge Cup ni. So geng, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.